Okay, hari ni aku nak share macam mana aku buat scene indoor untuk architectural visualization ni. So, mula-mula sekali aku akan buat blocking, aku buat bilik tu untuk aku dapat ratio dan rough idea. Okay, macam ni aku buat untuk katil, lampu, dekat mana sliding door apa semua. Okay, lepas tu kita masuk kepada prop lah. Macam ni aku buat untuk lampu downlight. Downlight ni aku buat detail sikit sebab aku ada shot yang fokus kat dia. Lepas tu aku letak material. Dan lah ni aku letak untuk lighting. So lighting ni siam daripada luar, aku adjust dia punya direction dia semua. Okay, and then aku duplicate lampu aku sebab aku ada banyak downlight. Okay, lepas tu aku dah start untuk letak dia punya light beam. Okay, untuk prop aku memang guna cara cepat, iaitu aku pakai AI. Aku prompt guna image ataupun text tu 3D saja. Okay, ada juga benda yang aku buat manually sebab benda tu aku nak dia berlayer dan controllable. Untuk material pula aku pakai material daripada Blender Kit punya asset. Okay, next yang hampa boleh tengok, katil tu adalah katil daripada 3D AI. And then aku kena buat simulation sikit untuk aku letak alas dekat atas katil tu macam selimut. And aku ada kena touch up sikit lah untuk aku tak mau bagi dia terlalu nampak rigid ataupun kaku. Okay, so kita tengok macam mana bila render dah siap. Okay guys, itu saja. So kalau benda ni bermanfaat bagi hampa, follow, like and share satu kali. Follow, like and share. Follow mai satu kali.